Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Luman bin Wan Muhammad Rizal. Saya merupakan murid tahun 6 efektif dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Permata Buluh, Seberang Perak Utara, Pulau Pinang. Pada hari ini, saya akan membicarakan tentang sebuah buku yang bertajuk Salji. Buku setebal 31 muka surat ini telah ditulis oleh Elizabeth Miles dan diterjemahkan oleh Nuri Hada dan Sadatul Nadira. Buku ini mempunyai 15 bab kecil, termasuk glossari dan indeks. Buku ini merupakan karya bahasa Melayu. Buku ini amat menarik perhatian saya kerana warna kulit bukunya yang menarik, kertas cetakan berkualiti, kandungan buku yang ditulis ringkas dan lengkap dengan gambar yang berwarna-warni. Apakah salji? Salji ialah ais yang turun dari langit dalam bentuk emping salji. Salji yang meliputi suatu kawasan akan menyebabkan semua benda kelihatan putih. Tentu sahaja, negara tropika seperti Malaysia ini tidak menemui musim sejuk atau musim salji, seperti negara-negara di luar garisan khatulistiwa. Jika ada pun hanya salji buatan. Jadinya, buku tentang salji ini memberi maklumat asas dengan salji. Sesuai untuk bacaan kita, buku ini menceritakan bagaimana salji terbentuk, bagaimana bentuknya, bagaimana tumbuh-tumbuhan dan haiwan pada musim salji, apakah kelebihan dan kekurangan salji dan banyak lagi perkara tentang salji yang boleh diketahui melalui buku ini. Perkara berkaitan ribut salji, bencana runtuhan salji dan langkah keselamatan semasa salji juga diceritakan dalam buku ini. Banyak ilmu baru yang saya telah pelajari dalam buku ini. Ia dapat menambah pengetahuan saya. Mana tahu mungkin saya dapat melanjutkan pelajaran sekaligus menjejakkan kaki di negara yang bersalji suatu hari nanti, insya-Allah. Sekian dahulu daripada saya. Terima kasih.